Hoi, besar barang ni, besar. Sume. Ni kau beri ni, besar ngomong oi. Ni memang. Lori ni panjang dia ni 32 kaki setengah. Dia tengok, you boleh duduk letter molek ni. You undur ghostel lagu mana? You reverse siapa boleh jadi duduk straight molek. Nak awi. Tengok jalan. Boleh tengok jalan panjang ni, you boleh duduk letter molek. Lah ni nak naik gon ni. Untuk bakul kontainer ni, nak tok atas. Sebabnya sebelah di bengkel kita ni ada buat untuk buat kontainer lah ya. Jadi kontainer ni kita nak naik atas ni. Nanti kita akan pasal tepi dia ni, you model canvas tu ke? Ada boleh tarik gitu ke? Tutup. Atau ni nak cap balik ni. Kalau siap-siap ye nak tengok ke apa? Tolong stay tune ya. Hok mana tidak follow, tolong follow, like, share, komen. Popok kita meramah deh. Lepas tu bakal ripu. Nanti buat semakin wak untuk video lori 32 kaki setengah ni. Kita nak cap baku dia ni beh. Kontainer dia ni warna gapo. Padu tak padu, cara lagu mana. InsyaAllah kalau kata jadi molek kita kecak tu deh. Dan ni habis tolong bayar sendiri. Saya main lori kau lagu mana. Tolong ayat ke Pok Sumang. Cara-cara nak masukkan lori ni biar duduk jadi straight molek lagu ni beh. Dengan kepanjangan dia tu 32 kaki setengah. Gila driver beh. Memang gila. Kelas-kelas hardcore lah. Jadi tunggu lihat stay tune. Tengok sampai habis. Kita Pok Sumang buat untuk video kontainer ni. Cak tu warna gapo. Padu tak padu dah. Dah stay tune. Tengok sampai habis. Lacak.